main muzik ni untuk sampah masyarakat je. Bukan boleh kaya pun. Ingat, Papa tak nak anak Papa main muzik. Papa, Naila tak pernah minta jadi kaya. Naila cuma nak buat apa yang Naila sayang. Sayang konon. Nila, sayang tu tak mampu nak bayar bil engkau lah. Tapi makcik, Betul tu, Ma. Orang kan pandang status. Berapalah sangat yang kau dapat ajar budak-budak main violin tu. Rania, aku tak pernah tahu kacau hidup kau. So kau tolonglah jangan kacau hidup aku. Aku sayang Papa. Aku tak nak orang gelakkan keluarga kita. Kata Papa tak pandai jaga anak sendiri. Cuba kamu tengok Rania. Model terkenal. Nama Papa naik sebabkan dia. Bisnes Papa yang maju sekarang ni pun disebabkan connection dia. Kalau nak harapkan kamu, 1 sen pun tak guna. Anak tiri lagi membanggakan Papa tau daripada anak sendiri. Sekurang-kurangnya, Naila jujur dengan diri sendiri. Jujur apanya? Jujur tu tak cukup kalau memalukan keluarga. Nila, kau pun tahu kan Papa ni bukan orang-orang biasa tau. Papa ni ada nama dan reputasi yang perlu dijaga. Papa kena fikir masa depan Naila juga. Kesian dia. Bukan semua orang bertuah macam Rania. Takut-takut dia kena jual badan pula. Shut up, Rania. Dengar sini. Minggu depan, family Syed Ryan datang menang kamu. Jangan nak banyak alasan.